emas ni dia pada tahun ni dia dah break lah paras 3,500 per ounce yang peningkatan lebih kurang 45% year on year. Ni disebabkan oleh belian agresif oleh bank pusat, 4 tahun berturut-turut dah dia orang beli. Lepas tu ada jangkaan penurunan interest rate oleh Fed dalam 75 hingga 100 basis point. Dan juga ketegangan geopolitik di antara Israel, Iran serta tarif Amerika dan China. Kalau kita lihat spesifik kontrak, kan, spesifikasi kontrak, gold ni dia ada 3 kontrak lah. Pertama, standard kontrak dia GC, ini size dia 100 ounce. Margin yang diperlukan iaitu untuk satu lot adalah 17,200. Nilai tick dia dia bergerak satu dolar dia dapat perakannya dalam 1 point dia akan dapat $10 lah. Kontrak kedua adalah kontrak mikro iaitu MGC yang bersaiz 10 ounce. Margin yang diperlukan adalah $1,725 dengan pergerakan tick dia USD 1. Setiap kali dia naik turun, kita untung atau rugi $100. Jadi kontrak standard gold ni untuk GC ni untuk pelabur yang mempunyai modal besar lah. Manakala micro gold ni untuk pelabur sederhana. Tapi kalau tuan-puan pelabur yang baru nak bermula ataupun modal kecil, saya sarankan tuan-puan trade kontrak 1OZ, iaitu kontrak 1 ounce. Kan, lebih kurang dalam 300 gram. Sebab apa? Margin dia hanya $175. So dalam RM800 lebih lah. Kan, tuan-puan dah boleh beli satu lot. Dan pergerakan dia adalah naik turun 0.1 USD sesuai untuk pelabur yang baru nak berjinak dalam dalam futures ni, kan, ataupun dia mempunyai modal yang kecil. Mungkin pelabur-pelabur sebelum ni trader forex kan, selalu kalau dia trade 0.1 0.01 kan, dia nak security yang lebih, dia boleh bertukar daripada trade XAU USD dekat platform forex yang kita tak tahu dia punya security dia apa semua kan. Kita trade dekat CME dan kita trade kontrak 1OZ ni, 1 ounce gold kan. Jadi pemacu harga untuk suku tahun kedua untuk pertengahan tahun kedua 2025 ni pertama sekali adalah dasar Federal Reserve lah. Akan berlakunya pemotongan kadar sebanyak 75 hingga 100 basis point, dan ini akan support harga emas sebab kos peluang untuk pegang aset tanpa hasil menjadi lebih tinggi. Kos peluang dia mengurangkan kos peluang memegang aset kan, sebab bila interest rate rendah, interest rate telah dipotong, emas tu nampak lebih menarik lah. Sebab macam sebelum ni interest rate dalam 5%. Bila tuan-puan melabur dalam US dollar, tuan-puan akan dapat return 5%, 5% kan. Tapi bila sekarang dah jatuh ataupun potong sampai 4% kan, dia nampak emas lagi menarik lah sebab kita dah kurang 1% lah untung kan, interest, sebab bila kita beli US dollar, jadi dia terus duit tu akan lari ke emas, dia akan menyebabkan harga emas naik lah. Yang kedua adalah permintaan bank pusat, di mana bank pusat menyasarkan pembelian mencecah 1,000 tan. Ini mewakili kira-kira 25% dari permintaan global. Dia menyediakan sokongan harga yang kukuh. Sebab bank pusat beli kan, dia akan support the price lah. Yang ketiga adalah faktor geopolitik. Kan, di Timur Tengah kalau ada risiko eskalasi kan, di mana mungkin Israel serang pula kan. Berita terbaru ni Iran menyerang hospital di Israel kan. Kita tengok pula Israel buat apa. Kalau dia bantai lagi kan, dia escalate lagi situasi tu, mungkin harga emas akan naik lagi. Lepas tu sama juga tarif Amerika dengan China kan. Kalau dia orang tak boleh come up with the deal dalam masa berapa hari lagi kan, sebab tempoh dia 90 hari, mungkin harga emas boleh naik lagi lah.
Yang keempat adalah inflasi dan defisit Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat pun sebab dia kenakan tarif, kan? Contohnya dia kenakan tarif kat China. Lepas tu banyak barang dia beli daripada China kan. Jadi yang terpaksa membayar tarif tu adalah rakyat Amerika. Jadi harga barang pun akan naik sebab syarikat Amerika yang terpaksa membayar tarif, bukan China yang membayar tarif kan. Jadi syarikat Amerika terpaksa menaikkan harga dan pass kos itu kepada pelanggan. Jadi pelanggan terpaksa beli, terpaksa apa? Membayar harga yang mahal dan menyebabkan inflasi naik. Amerika ni pula dia mengalami defisit hutang yang sangat tinggi lah, defisit yang sangat tinggi. Jadi orang takut kan, takut jadi apa-apa. Berlaku pula didolarisasi. Kebanyakan negara-negara di dunia ni dah kurang dah nak rely dekat dolar Amerika sebab satunya kita tengok perangai Trump pun, kita pun apa tak berapa nak minat lah kan. Lepas tu kita ada apa macam BRICS kan, BRICS yang cuba membuat mata wang baru kan sebab dia tak nak rely on dolar Amerika lah. Jadi benda-benda ni akan menyebabkan harga emas naik sebab emas dilihat sebagai pelindung nilai ataupun safe haven yang paling kuat lah, yang paling selamat. Jadi kita tengok senario dia dan dia punya implikasi harga. Kalau perang Israel Iran ni semakin teruk kan, semakin escalate. Harga mungkin melonjak ke 3,800 dan tindakan yang disyorkan adalah kita long, kita beli kontrak gold dan kita gunakan trailing stop 2 kali ATR kan. Senario kedua kalau berlaku genjatan senjata ataupun data Amerika kukuh, dia mungkin akan jatuh dan menguji paras sokongan di 3,100 hingga 3,200. Kat sini kita boleh take profit dulu ataupun kita short dahulu sampailah paras sokongan itu disahkan. Situasi ketiga, Fed bersikap hawkish ataupun Fed ingin menaikkan interest rate. Harga mungkin mengalami correction 10 ke 15% ke 2,900. Jadi kat sini kita boleh short term short lah, kita short kontrak gold sampailah terbentuk sampailah RSI bawah 30 ataupun terbentuknya candle seperti hammer kan, bullish engulfing, baru kita close kita punya position. Situasi keempat kalau berlakunya kegawatan keuangan global, harga mungkin naik sampai ke $4,000. Kalau macam ni setiap kali kita tambah posisi long kita kan, beli kita ikut setiap kali ada correction atau lebih kurang 1.5% kita buy lagi, correction lagi kita buy lagi, dan kita lock untung kita bila dah sampai dalam area 50%. Okay. Unjuran harga bagi emas, Goldman Sachs berjangkakan emas dalam harga $3,700 pada akhir 2025. Tetapi kalau berlaku recession, emas mungkin naik ke $3,380. JP Morgan menjangkakan harga purata untuk suku keempat dalam area 3,675 tetapi mempunyai potensi untuk melebihi $4,000 pada tahun 2026. Reuters poll berdasarkan 29 analisis memberi purata harga lebih kurang $3,065. Bank of America pula menjangkakan berlakunya konsolidasi dahulu di antara paras 3,000 ke 3,500, lepas itu berlakunya lantunan ke $4,000 dalam masa 12 bulan. Jadi strategi apa yang patut tuan-puan ambil? Tuan-puan boleh long kontrak 1OZ ataupun micro gold, 1 ounce gold ataupun micro gold kontrak pada paras sokongan dalam area 3,250 dan tambah kontrak setiap kali berlakunya penurunan 1%. Tuan-puan pyramiding lah kan. Tuan-puan beli, bila dia jatuh, tuan-puan tambah lagi. Tapi tuan-puan perlu letak stop loss. Mungkin tuan-puan guna indikator ATR. 1.5 daripada ATR, tuan-puan guna sebagai trailing stop. Lepas tu position size, tuan-puan laraskan mengikut ATR percentage. Tuan-puan menggunakan volatility scaling.
Yang seterusnya tuan-puan buat diversifikasi silang komoditi di mana tuan-puan bukan trade kontrak gold sahaja, tuan-puan trade juga FCPO ataupun FKLI untuk mengurangkan korelasi drawdown. Sebab kalau semua modal tuan-puan trade gold saja, kalau gold tengah jatuh, semua negatif kan. Kalau tuan-puan 50% gold, 50% FCPO, let's say gold jatuh, FCPO naik, return tuan-puan tu mungkin tak turun banyak lah. Ya, sebab diversifikasi yang tuan-puan lakukan. Kat sini saya nak cadangkan tuan-puan untuk memulakan dagangan bersama saya, buka akaun dengan saya di Apex Security. Kita ada bonus kepada tuan-puan. Pertama, brokerage yang ultra rendah, FCPO hanya RM9 per side. 1 ounce gold, emas 1 ounce, USD 2.8 untuk intraday, USD 4.8 untuk per side untuk overnight. Untuk mini crude USD 3 per side untuk intraday, USD 5 per side untuk overnight. Kalau tuan-puan buka akaun dengan saya, pertama tuan-puan akan dapat akses seumur hidup percuma kepada indikator strategi AQ Futures di TradingView. Tuan-puan hanya perlu melanggan TradingView dan juga melanggan real time price feed lah. Lepas tu tuan-puan boleh dapat one-on-one coaching support 100% percuma, no problem. Online boleh, offline boleh. Just message saya bila harinya, insya-Allah kita boleh berjumpa. Kalau tuan-puan di Lembah Kelang, boleh jumpa saya di Shah Alam. Kan, saya juga ada tim di Gambang, di Kuantan Pahang, di East Coast, ada juga di Ampang seorang, boleh jumpa. Lagi satu webinar analisis pasaran berkala, kan. Kalau kita ada buat webinar, saya akan jemput tuan-puan. Dan kita ada komuniti WhatsApp lah, kita ada grup WhatsApp. Jadi cara paling mudah untuk tuan-puan mendaftar adalah tuan-puan type AQ Open ke 0134229155 dan tuan-puan akan mendapat borang dan panduan pembukaan akaun. Type saja AQ Open ke nombor saya dan tuan-puan akan dapat harga borang dan juga panduan macam mana. Sekali video YouTube macam mana nak mengisi borang.